Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengerjakan ibadah khususnya sembahyang subuh berjamaah, dan kita dapat duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ia menjadi amal saleh, benar-benar menjadi amal saleh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kita ni Unwaul Fallah, iaitu kita masih lagi di dalam pada membicarakan kelebihan ilmu, menuntutnya ilmu dan ahli ke ahlinya ilmu dan mengajarnya ilmu. Itu kata Syekh Ahmad Zain, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan berkata Muaz ibn Jabal, kita ambil balik kepada kata Muaz bin Jabal. Dan berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, belajarlah olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajarnya itu kerana Allah itu khasyah, artinya takut, dan mengingat-ingat ia akan ilmu itu, mengucap tasbih dan membahas daripadanya itu jihad, artinya seumpama berperang dengan kufar, dan mengajarkan dia bagi orang yang tiada mengetahuikan dia kan ilmu itu sedekah, dan memberikan dia ilmu kepada ahli itu qurbah, yakni menhafikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan dia dikendarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diibadahkan dia yang ilmu, dengan dia yang ilmu itu ditauhid akan dia, dengan dia diketahui bahagian halal dan haram, dan dihubungkan segala rahim, dan ia bercita-cita itu baik itu pada ketika keunturan itu. Kata musannif rahimahullah, kata Syekh, kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa? Iaitu belajarlah olehmu akan ilmu, iaitu ilmu di sini ilmu fardhu ain, iaitu dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabarani iaitu menyatakan kata Muaz bin Jabal, iaitu Muaz bin Jabal ni salah seorang ahli ilmu, iaitu ahli ilmu di kalangan para sahabat Nabi SAW, dan dia banyak kata-kata hikmah dia. Dia kata belajarlah olehmu akan ilmu, yakni ilmu fardhu ain. Yakni bila sebut ilmu di sini ilmu fardhu ain, yakni sekadar lepas fardhu ain, yang telah kita sebut dah sebelum ini. Kalau fiqh sekadar kita tahu perkara yang membatalkan, kalau bab semayang kita tahu perkara membatalkan semayang lagu mana, yang mensahihkan semayang macam mana, itu perkara rukun dan semayang. Sekadar tu fardhu ain pun alhamdulillah dah. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid, sekadar kita mengenal Allah, dengan ilmu itu kita mengenal Allah, kita ma'rifah dengan Allah, kita kenal Rasul, kita kenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Tahu hak tu pun alhamdulillah dah. Itu antaranya. Dan antaranya ilmu tasawuf, sekadar lepas fardhu ain, sekadar kita tahu sifat mahmudah. Sifat mahmudah macam mana? Sifat mahmudah yang dipuji, syukur, sabar, zuhud, qanaah, banyak lagi sifat yang dipuji. Dan kita mengetahui sifat mazmumah, sifat yang dicela, penyakit-penyakit riya, yakni kekotoran jiwa, dengki, takabur,
Itu banyak lagi sifat-sifat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Muaz bin Jabal, belajar ilmu iaitu belajarlah kamu akan ilmu yang ini fardu ain, bahawasanya belajarkan dia kerana Allah itu khasyah. Bila seseorang tu belajar ilmu tu kerana Allah, yakni betul-betul kerana Allah, lillah kerana Allah, khasyah, dia akan menambahkan takut pada Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut di kalangan itu kepada Allah itu ialah orang di kalangan para alim ulama. Yakni orang-orang yang mengetahui ilmu, dia tahu cara dia nak mendekat diri dengan Allah. Ada ulama khasyah ini dia takut pada Allah, yakni mendekat diri dengan Allah. Seseorang tak ada ilmu, macam mana dia nak mendekat diri dengan Allah? Sepatutnya dia boleh ziarah orang mati, tapi dia boleh dengan tiada ilmunya dia terjadi buat amalan-amalan khurafat, amalan yang tidak sepatutnya dia buat. Itu antaranya. Bila dia ada ilmu, dia tahu ini tak boleh, amalan khurafat ni ini tak boleh. Dengan ilmu itulah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingat-ingat akan ilmu itu, mengucap tasbih. Jadi mengingat-ingat di sini ini menghafal. Kita menghafal. Orang menghafalkan ilmu, dia hafal Quran, dia hafal ilmu, dia hafal hadis. Dia cuba ingat-ingat ilmu. Apa dia belajar, dia hafal. Maka diri dia menghafal itu, kata Muaz bin Jabal, adalah tasbih. Adalah seolah dia mengucap tasbih, yang ini mendapat pahala. Dapat pahala. Dia mengucap, dia ingat-ingat ilmu, dia menghafal ilmu di sini, maka seolah dia mendapat pahala tasbih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak menceritakan besarnya fadilat orang-orang yang mempelajari ilmu, yakni ilmu fardhu ain, ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membahas daripadanya ilmu itu, dan membahas daripadanya ilmu fardhu ain itu jihad, iaitu dapat pahala jihad. Orang yang membahas, membicara berkaitan ilmu gini-gini, hukum gini, hak ni begini, jadi masalah begini, hak hukum gini, dia bahas pasal hukum berkaitan dengan ilmu begini-begini. Dia bahas sama ada dia bahas dengan orang ataupun dia bahas seorang diri dia. Kalau masalah ni jadi begini, macam mana? Hukum ni jadi gini. Kalau aku sembahyang begini, macam mana? Kalau hak ni jadi gini. Keadaan begini, tu dia membahas berkaitan dengan ilmu yang ada pada diri dia, seorang diri ataupun dengan kawan dia. Jihad, tu dapat pahala jihad. Artinya seumpama berperang dengan kufar. Jadi seolah-olah dia berperang dengan kufar. Ini li'aladi kalimatillah. Seolah-olah dia berperang dengan orang kafir dalam nak meninggikan li'aladi kalimatillah, kerana nak mendirikan, nak meninggikan iaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang orang kafir, orang kafir harbi, tambuh ikut peraturan Allah, syiar Allah, tu dan dahlah kafir satu hal, tak setuju pula dengan iaitu hak orang Islam itu sendiri, bermusuh. Maka kita berperang dengan mereka ni, disebabkan mereka ni dahlah satu kafir satu hal, tak setuju tu orang Islam nak beramal dengan agama orang Islam itu sendiri. Kalau dia tak mau beramal dengan agama dia satu hal, dia tak mau beramal dengan agama Islam, biar dia kafir. Ni tak setuju dengan orang-orang Islam yang nak beramal dengan syariat orang Islam itu sendiri. Maka kita berperang dengan dia li'aladi kalimatillah, untuk nak meninggikan agama syiar agama Allah. Maka itulah pahala besar di sisi Allah SWT. Maka orang yang membahaskan akan ilmu itu dapat pahala jihad, kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu.
dan mengajarkan dia kan ilmu fardu ain itu bagi orang yang tiada mengetahuikan dia itu sedekah. Kita ajar ilmu fardu ain, kita ajar dah kira lah, ajar pada cucu, ajar pada menantu, ajar pada sahabat kita, kawan kita, ni begini, kita khabar sepatah dua patah tu padan dah. Sepatah dua kata, kita kata begini, hukum ni begini, sepatutnya begini, ni fadilatnya begini, molek buat begini. Kita cerita pak ilmu pada dia. Dia budak tahu berkaitan ilmu. Lalu dia beramal dengan ilmu apa yang kita khabar pada dia tu. Kita khabar dia kelebihan tahajud begini, kita khabar dia kelebihan begini, menyebabkan dia kelebihan begini, dia pun beramal. Kita cerita kelebihan sentiasa berwudu, kita panggil menatu. Contohnya orang ada menatu dia tu nama Awang mari sini Awang, tu ayah abah nak bagi tahu ni, sentiasalah berwudu. Kelebihan berwudu ni banyak kelebihan dia Awang. Naftu dia nama Mek, bagi Mek. Kelebihan berwudu ni, selalu berwudu ni besar fadilatnya. Tengok Bilal bin Rabah macam mana Rasulullah dengar tapak kaki dia berjalan di atas syurga tu, hebatnya. Tu dia pun kata, oh iya ke? Dia tahu kelebihan tu. Dia pun beramal. Dia disebabkan kita yang bagi tahu kelebihan wudu, sentiasa melazim berwudu, lebih lagi di waktu nak tidur. Dia pun kata, dah kalau saya sentuh dengan isteri saya, kita pun khabar pula dia, dak apa Wang, kalau awak sentuh dengan isteri awak pun dak apa, wudu batal tapi pahala ada, kata ulama Zakir Al-Ansari. Tu ayah tua dia mengaji ilmu, dia khabar ke menatu dia. Dia khabar menatu dia tu, menyebabkan menatu dia, gitu. Nak setiap nak tidur, menatu dia dia ambil air semayang sama, berwudu sama. Maka kata Muaz bin Jabal, kita memberitahu kepada orang yang tiada mengetahuikan dia itu sedekah, dapat pahala sedekah. Tu maksudnya dia duduk tidur pun kawan tu beramal, pahala duduk mengalir. Tu dia duduk minum kedai pun kawan tu beramal dengan air sembahyang. Tu maka pahala duduk mengalir dia semua sedekah. Inilah dikatakan oleh Nabi SAW in qata' amalah, iaitu 3. Itu idza mata banu Adam, bila mati seorang anak Adam, bila mati anak Adam itu in qata', terputuslah illa thalathatin, melainkan 3 perkara: sedekah jariah, anak soleh, tu ilmu yang bermanfaat, tu ilmun yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tu ilmu yang bermanfaat kita khabar pada dia, sepatah dia beramal. Ada kira lah ilmu apa kita khabar, kita tahu, kita khabar sekadar pengetahuan kita. Maka dengan pengetahuan itulah kita duduk relax, duduk goyang kaki, duduk bawa kereta di mana saja, pahala duduk mengalir semua, mengalir, masuk. Tu hebat. Ni kata Muaz bin Jabal. Dan inilah apa yang disebut oleh Muaz bin Jabal ketika dia mengatakan memberitahu ilmu kepada orang yang tiada mengetahui itu sedekah. Dalam musnad yang lain diceritakan bahawasanya berita ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi pun menyatakan benar apa yang disebutkan oleh Muaz bin Jabal. Itu kerana dia termasuk dalam kata amalan yang berjalan ketika mati seseorang. Itu kita bagi tahu sekadar iaitu pengetahuan kita. Kita tahu ni, kita khabar cara ni. Tu ya, kita tak tahu bab ni, jangan duk khabar. Kita tak tahu sunat, kata la adri lah, iaitu la adri ataupun wallahu alam. Tu jadi punah ilmu, tak jadi pahala sedekah pula. Jadi ilmu itu fasad, ilmu itu dipunah. Ketika orang bertanya pada ilmu pada kita berkata dia ilmu ni kita kona tak tahu bab ilmu.
Jangan kata ulama ni kata gini. Tu kalau aku tak jawab ni jadi komang. Komang lah. Orang tanya bab ilmu tak boleh jawab. Maka jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Bila kita tak tahu tentang sesuatu ilmu, katakanlah wallahu a'lam. Allah Taala saja tahu, ataupun saya tak tahu lagi, ataupun saya kena tengok kitab lagi. Tu kena gitu. Ilmu barulah ilmu tu jadi fasad, ilmu tu tidak memakan diri dia sendiri. Itu yang disebut oleh para ulama. Dan memberikan dia kan ilmu itu kepada ahlinya, ahli ilmu itu qurbah, yakni artinya menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Jadi apa maksud qurbah? Yakni mendekat. Jadi kita memberikan dia kan ilmu fardu ain itu kepada ahlinya. Maksud apa maksud ahli? Orang yang dapat menerima ilmu, orang yang sehat akal dia, orang yang boleh belajar ilmu. Dia ingat kita khabar pasal bab ilmu gini dia pun ingat, dia pun boleh. Maknanya ahlinya di situ, kata para ulama, kata Syekh Ahmad Zain, maksudnya orang boleh belajar ilmu. Jangan kita khabar bukan orang ahli dia. Orang yang panggil tak dia nak belajar bab ilmu, akal dia tak cukup, dia tak tahu benda, itu maka dengan kita memberitahu pada dia, dia pun nak kepada ilmu, dia minat kepada ilmu agama Allah ni, kita bagi tahu ilmu itu pada dia, qurbah, yang menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ilmu fardhu ain itu dikenalkan Allah. Jadi dengan ilmu itulah kita memberitahu pada orang, dia dapat kenal, kata Syekh Ahmad Zain, dapat kenal Allah. Dia tak kenal Allah, kita bagi tahu gini, Allah ni wujud Allah. Mana kata wujudnya Allah, adanya alam ini. Adanya alam ini buktinya wujud Allah yang bernama iaitu Tuhan yang bernama Allah, ismul lidzatil wajibil wujud. Nama zat yang wajib bagi ada. Kita bagi tahu dia, maka qurbah. Dan dengan ibadahkan dia dengan ilmu itulah seseorang tu dapat ibadah dengan comel. Dengan ibadah comel, dia buat ibadah comel. Sebab apa? Dengan ilmu. Beza orang yang tak ada ilmu dengan orang ada ilmu, ibadah macam mana? Nisbah semayang dah lah. Dia semayang macam mana, dengan takbirnya. Hak ni semayang, contohnya ni samak. Samak belajar bab ilmu. Sabu tak belajar, sabu misalnya. Sabu tak belajar. Samak comel semayang. Dia tu samak belajar, iaitu semayang dengan tomak ninahnya, dengan ni. Sabu tak belajar, sabu misalnya orang nama sabu lah. Dia tak belajar bab ilmu ni. Dia pandai penilaian dia. Tapi bab ilmu ibadat tak tahu. Semayang pun tak betul, takbir pun tak betul, tomak ninah pun tak ada. Maka dengan ilmu itulah dia ibadahkan, jadi comel ibadat. Dan dengan ilmu itulah ditauhidkan dia kan Allah. Jadi dengan ilmu lah dapat mengesakan Allah, dapat mengenal Allah, dapat mentakdiskan Allah, menyucikan Allah dengan sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Maka dia dengan esalah dia tahu kenal Allah, kenal Rasul, kenal. Jadi dengan ilmu itulah, dengan dialah ini semua fardhu ain. Maknanya semua itu dengan sekadar fardhu ain, padahal dah tak perlu. Iaitu kata para ulama, tak perlu kita mengaji banyak-banyak. Mengaji banyak-banyak tu sebab kita nak bagi tahu pada orang, nak tahu hukum hakam untuk kita dengan Allah. Lepas kita ni hak yang wajib ilmu ni adalah ilmu fardhu ain, seperti mana disebut berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wajib untuk ilmu ni lelaki dan perempuan. Ada kira dak menutup, dak belajar, duduk hal keadaan dosa semua, mati pun hal keadaan dosa. Itu na'udzubillah. Belajar ilmu sekadar lepas fardhu ain,
maka gilah di mana-mana pun. Tu nak ambil lah bidang apa sekalipun, diboleh, tak ada masalah. Bahkan apa hak dia ambil bidang tu, akademik ke apa dan sebagainya, maka berkat diri tu, bidang tu berkat. Sebab apa? Sebab dia tahu tu berkaitan dengan sekadar lepas fardu ain tu. Dan dengan dialah dia ketahui halal dan haram. Jadi dengan ilmu lah kita tahu ini halal, ini haram, hak ni tak boleh, ni itu, ni boleh, ni tak boleh. Dengan ilmu lah kita tahu dengan halal dan haram. Sebab halal itu jelas dan haram itu jelas. Ni dok tahu bab ilmu, dok tahu pakai timbang halal ke haram ke, pakai beda belaka. Maka hak gitu iaitu jadi syubhat tu. Tapi kalau dia tahu berkaitan ilmu, dia tahu halal, ni halal ni syubhat ni haram ni, dia tahu. Dengan ilmu lah lagi, dengan daripada hasil daripada halal dan haram itulah, maka dia akan semakin mendekat diri dengan Allah. Halal itu jelas, haram itu jelas, maka menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Hatta dia tahu bahawasanya ni syubhat ni, ni tak boleh ni, itu antaranya. Jadi sebab itulah dengan ilmu jugalah dia tahu lebih lagi. Jadi tahu halal haram pun, ni boleh tu lepas fardu ain pun, lepas fardu ain dah dia nak tahu lebih lagi. Nak tahu lebih lagi itu fardhu kifayah pula. Contoh dia nak beli kat orang ni, dia kata nak beli orang ni, ni nama tijah, ni nama minah misalnya. Minah dah tutup aurat, tijah tutup aurat, hak mana lebih afdal? Maka adakah iaitu nak beli kat tijah? Contohnya tijah tutup aurat, minah tutup aurat. Maka dengan ilmu jugalah dia tahu bahawasanya nak beli kat minah pun, walaupun minah dah tutup aurat pun, diboleh, tak ada masalah. Sebab apa? Bagi orang Islam, kata Imam Ghazali, tangan orang Islam ni semua halal, kata pandangan Imam Ghazali. Tetapi kata Imam Ghazali, yang menutup aurat itu lebih afdal kerana hubungan dia baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan ilmu itulah dia dapat beramal. Dia dapat beramal. Dia tidak menghukum, dia kata awak jangan beli mana-mana yang tidak tutup aurat, awak jangan beli. Kalau tu haram hukum dia. Itu orang tak belajar. Orang tak belajar. Tapi kalau orang belajar nak ilmu, apa kata Imam Ghazali? Orang yang tak tutup aurat, orang yang tak semayang, dikatakan fasik, kita pun pergi beli kat dia, dibolehkan, tak jadi masalah. Cuma kata Imam Ghazali, semoleknya, seafdalnya, engkau cari orang, iaitu orang yang menutup aurat, orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah, kerana menjadi keberkatan kepada makanan itu. Jadi dengan ilmu jugalah dia tahu halal dan haram, dan dia tahu berkaitan dengan iaitu hubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dihubungkan segala rahim, dan iaitu dengan ilmu jugalah dia dapat menghubungkan silaturahim. Dia tahu hubungan silaturahim begini, kelebihan begini, hubungan silaturahim dengan ahli qurabah, macam mana dengan qurabah, kawan qurabah, dengan ahli keluarga, bukan jumpa masa muka dan sebagainya. Dengan ilmu lah dia tahu kelebihan, iaitu menghubungkan silaturahim. Itu mana? Itu dengan ilmu fardhu ain dah, kewajipan dia tahu. Dan ia seorang yang ilmu itu yang menjadi itu menjinak-jinakkan pada ketika ketunggalan dan cikgu nampak apa tu? Sain. Dan ia menjinak-jinak pada ketika ketunggalan dan sain pada ketika iaitu kedagangan. Jadi dengan ilmu itulah dia dapat berjinak-jinak, yakni dapat berkawan dengan
kawan dia hal keadaan hidup seorang diri. Ini kata Syekh Ahmad Zain. Dengan ilmu lah dia tahu macam mana nak baik dengan kawan dia, nak rapat hubungan silaturahim. Tu dengan ilmu dia tahu macam mana nak jumpa kawan semakin rapat, menjinak-jinak ni. Maksudnya nak buat baik. Dengan ilmu lah dia tahu. Dengan itu hak dia, kawan dia hak jauh dengan dia, maka dia boleh rapat, maka menyebabkan dia asal duduk seorang, menyebabkan dia ramai kawan saing dia ketika dia duduk seorang-seorang ni. Dan taulan pada ketika bersunyi. Dan tu Allah lagi pada kata iaitu dia dapat jinak lagi dengan kawan dia ketika dia sunyi. Jadi dengan ilmu itu jugalah dia dapat tarik kawan dia. Tu dia tahu cara nak tarik kawan dia begini. Itu antara disebut oleh Syekh Ahmad Zain. Dan menunjuk pada ketika kesukaran dan kedukaan. Jadi dengan ilmu jugalah dia dapat berkawan dengan kawan dia, keadaan dia sunyi, dan ketika dia susah, ketika dia berduka. Tu semua itu dengan ilmu. Dan senjata atas teru, kata Muaz bin Jabal lagi. Dan dengan ilmu lah dia tahu ni tak boleh, ni bahaya ni senjata musuh ni. Kalau aku kata begini, beri peluang kepada musuh ni. Dengan ilmu lah. Dengan ilmu lah dia dapat mengetahui ni beri peluang. Kalau aku cakap gini, musuh suka sangat lah percakapan aku ni. Dengan tu, maka dengan ilmu lah dia berjaga dengan keadaan diri dia daripada aduwakun, iaitu aduwi, daripada musuh dia itu sendiri. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Ahmad Zain, iaitu ia nakal perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak ada kemudian daripada yang difardu itu afdal daripada menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Jadi Syekh Ahmad Zain ni, dia karang kitab dia ni, dia tulis lagi dalam, dia ambil kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan tidak ada selepas daripada yang difardu itu adalah fardu itu menuntut ilmu. Maksudnya tiap-tiap di fardu apa? Sembahyang, puasa, haji, tu yang bagi mastata'akum minkum, bagi orang yang mampu tu, tu menunaikan tu. Hak yang wajib tu, maka selepas daripada itu tidak ada yang dituntut adalah ilmu, iaitu menuntut ilmu. Iaitu mesti ke mana-mana pun seseorang itu nak menjadikan aslah dalam kehidupan dia, kena tahu sedikit sebanyak ilmu. Kerana ilmu tu, ya, perkataan Imam Syafi'i ini ada satu lagi, iaitu panjang. Ia ada satu lagi perkataan sini Syekh Ahmad Zain ambil separuh saja. Antara perkataan dia menyatakan dengan ilmu lah yang dituntut itu syarafah fi dunya wal akhirah. Itu perkataan bahasa Arab dia, iaitu dengan sebab ilmu lah seorang itu jadi mulia di dunia dan di akhirat. Mulia dengan ilmu tu. Dia ada sedikit ilmu, dia dah manfaat. Sebab ilmu-ilmu ni tak wajib mengaji banyak, hanya kadar satu ain. Maka tengok pula ilmu hak sedikit tu bermanfaat ke tak pada dia. Imam Ghazali jelas dalam kitab dia yang banyak, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Usul Arba'innya, dia menjelaskan bahawasanya bila kita nak tahu ilmu itu bermanfaat atau tidak. Kalau ilmu banyak tidak memberi manfaat pada seseorang, tak jadi apa juga. Tapi kalau ilmu sedikit menjadi manfaat pada seseorang, itulah ilmu manfaat. Mana kata ilmu yang manfaat? Ya, Imam Ghazali sebut dah. Ilmu yang beri manfaat itu ma yazidu fi khaufillahi azza wa jalla. Itu tak kira mu banyak ilmu ke, mu sedikit ilmu ke. Tapi kalau Imam Ghazali kata mu ada sedikit ilmu ini, ilmu mana? Ma yazidu fi khaufillahi azza wa jalla. Semakin takut dengan Allah, semakin bertambah dengan Allah. Ada sedikit ilmu, dia dapat beramal, semakin dekat dengan Allah. Itu alhamdulillah ilmu manfaat. Saya sedikit je ilmu. Ilmu sedikit itulah yang bermanfaat kepada kamu. Bersyukurlah kamu pada Allah. Tapi kalau kamu ilmu banyak, lepas tu ada juga sifat ini. Sifat mana? Semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Itu lebih lagi. Tapi kalau ilmu banyak, tidak ada sifat ma yazidu fi khafillahi azza wa jalla, tidak ada perasaan takut pada Allah,
tak jadi dah haba mansura. Ilmu tu hanya waqafa 'alal lisan, itu hujjat ibnu Adam, itu ilmu itu hanya waqaf di atas bibir saja. Orang panggil sedap cakap je ilmu itu, na'udzubillah. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ma yazidu fi khawfillah azza wa jalla ma yazidu fi uyubika nafsika. Dua sifat. Ada dua sifat ni, itu cang seseorang tu akan mendapat syarafah apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Mana? Dengan sebab dia menuntut ilmu itu, maka ilmu itu dia dapat beramal. Mana? Dia dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mana? Iaitu dia semakin takut kepada Allah. Ma yazidu fi khaufillah azza wa jalla, masa bertambah dia takut pada Allah. Satu lagi ilmu yang manfaat itu juga ma yazidu fi uyubika nafsik, ilmu semakin nampak keaiban diri. Semakin belajar semakin nampak keaiban diri, semakin belajar semakin ada ilmu, semakin nampak kekurangan jauhnya aku dengan Allah, dan semakin dia dekat dengan Allah. Semakin dia kuat beramal dengan sunnah Nabi, amalan itu, tapi dia rasa kurang semua diri dia. Itu comel lah. Itu ilmu yang sentiasa suluh diri sendiri. Maka itu ilmu manfaat, kata itu Imam Al-Ghazali berkaitan dengan perkataan Imam Syafi'i syarafah. Dan berkata beberapa ulama memadailah dengan ilmu itu kemuliaan. Qala musannif rahimahullah taala, berkata beberapa orang para ulama dengan ilmu itulah iaitu memadailah dengan ilmu itu kemuliaan, bahawasanya tiap-tiap seseorang kasih akan kemuliaan. Maka memadai dengan kejahilan itu kekejian, bahawasanya tiap-tiap seseorang itu benci akan kekejian. Dan memadailah dengan ilmu itu kemuliaan, bahawasanya ia harta bagi orang yang fakir dan perhiasan bagi orang yang kaya, dan hampir bahawa ia adalah ilmu itu raja-raja. Dan tiap-tiap kemuliaan itu tiada dikuatkan dengan ilmu, dan tempat kembali kepada kehinaan. Jadi kata musannif, kata beberapa orang ulama, antara perkataan ulama sini Fudail bin Iyad. Saya tengok dah Fudail bin Iyad. Ni perkataan tu Fudail bin Iyad. Begitu juga Sufyan Syekh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, anak murid kepada Fudail bin Iyad. Kepada lagi seorang lagi, iaitu kata Abdullah Ibn Mubarak. Ini kata-kata ulama ni, beberapa orang ulama, Fudail bin Iyad, Syekh Sufyan Ats-Tsauri, dan begitu Abdullah Ibn Mubarak. Apa dia kata? Memadailah dengan ilmu itu kemuliaan. Cukuplah dengan ilmu itu seseorang itu jadi mulia, sebab comel ibadat dia. Dia tak mulia di sisi manusia, di sisi Allah dia akan jadi mulia. Sebab apa? Dengan ilmu dia betul ibadah dia, comel ibadah dia, buat kerana Allah. Sebab apa dia buat begitu? Kerana dia ada ilmu. Maka tiap-tiap seseorang itu kasih kemuliaan. Maka seseorang itu nak belaka kasih, nak kemuliaan. Maka kemuliaan itu dengan adanya ilmu itu beramal kerana Allah, maka seorang itu akan jadi mulia. Dan memadai dengan jahil itu kekejian. Imam Asy-Syafi'i dalam katanya, alaysa bi annaka jahilun balaun, bukankah suatu bala itu adalah kejahilan, kata Imam Asy-Syafi'i. Dalam kata-kata hikmah dia, maksudnya cukuplah dikatakan bala besar bagi seseorang yang berada dalam diri seseorang ialah kejahilan pada ilmu itu sendiri, kata Imam Asy-Syafi'i. Maka kejahilan itu merupakan suatu perkara keji yang berada pada diri seseorang. Ataupun Imam Asy-Syafi'i menyatakan suatu bala besar yang berada dalam diri seseorang bila dibersifat dengan sifat jahil. Maka bahawasanya tiap-tiap seseorang itu benci akan iaitu keji ni. Jadi seseorang semua benci kepada benda keji. Benda orang panggil dia keji, perkataan yang hodak molek, semua orang tak ambuh. Sedangkan dia bersifat dengan sifat jahil itu, tidak sedar dia buat sesuatu perkara yang keji. Dan dia benci perkara keji, tapi dia bersifat letak dalam hati dia tu, dalam kefikiran dia tu sifat keji. Mana?
dengan jahilnya ilmu, tak tahu bab ilmu. Orang semayang, dia semayang tapi dia tak bukan sekali semayang. Orang pergi haji ke Baitullahil Haram, dia pergi juga tapi dia tak bukan sekali. Duduk selfie dekat depan Kaabah dan sebagainya, banyak dok dan buat ibadah ni tertinggal tawaf macam-macam. Dok dan nak niat comel macam-macam. Duduk Kaabah. Saya sibuk. Ada hamba Allah tu dia bawa balik kita. Saya menyesal. Macam mana nak taubat dia? Saya baru ni pergi salah pergi selfie depan Kaabah itu. Banyak niat-niat nak buat tu banyak saya nak dang ni. Macam mana taubat? Jadi ada juga jenis itu. Jadi dengan ilmu lah menunjukkan dia memanggil sifat kejahilan itu. Sebab tu hak buat kerana Allah dengan ilmu itu. Jadi dengan kejahilan itu menyebabkan dia jadi keji. Itu antara disebut oleh para ulama, iaitu beberapa orang para ulama Fudail bin Iyad, Syekh itu iaitu Abdullah Mubarak, itu Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala. Qala musannif rahimahullah taala, dan iaitu dan memadailah ilmu itu kemuliaan bahwasanya, dan memadailah dengan ilmu itu kemuliaan, dan memadailah dengan ilmu itu. Kita betul situ kata-kata para ulama lagi, dan memadailah dengan ilmu itu kemuliaan bahwasanya ia ilmu itu harta bagi orang yang fakir, dan memadailah ilmu itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini berkaitan dengan kelebihan ilmu, mudah-mudahan ini manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.